A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton di Facebook, terima kasih, dan juga kepada rakan-rakan di ISDEF yang sedang menonton secara langsung di Pejabat ISDEF. Saya memulakan majlis pada petang ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarah ISDEF Profesor Madya Dr. Syahir Akram Hassan berada bersama kita di lokasi. Timbalan pengarah ISDEF Profesor Madya Dr. Muhammad Syakir Muhammad Rusdi. Pengasas ISDEF selaku juga tetamu bersama kita pada petang ini yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh. Profesor Madya Kehormat ISDEF merangkap mantan pengarah ISDEF Profesor Madya Dr. Zakaria Bahri, barisan pensyarah ISDEF, warga ISDEF, dan juga pelajar dan staf semua yang mengikuti sama ada secara fizikal di ISDEF Global Classroom ataupun secara maya menerusi Facebook. Baik, untuk makluman kepada yang sedang menonton kita di Facebook dan juga yang berada di Global Classroom ISDEF, ini merupakan siri yang terakhir daripada 3 bahagian. Kita punya tajuk berkaitan dengan hubungan antara murid dan juga seorang guru. Daripada 2 tarbiyah Prof yang lepas dapat kita fahami tentang erti guru yang sebenar dan apakah hubungan antara murid dan guru. Ada kisah Imam Malik yang dikongsikan hubungannya dengan Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa petikan daripada kisah ulama yang terdahulu. Namun apa yang Prof telah ceritakan kepada kami pada bulan lepas dan juga bulan yang sebelumnya, iaitu bulan April, itu adalah dalam konteks benda yang tersurat dari segi zahir, hubungan, adab, akhlak. Namun kita juga memahami bahawa dalam konteks dimensi hubungan ada yang tersirat juga, benda yang kita tak nampak. Dan perkara ini saya ingat Prof juga selalu tekankan, benda yang tersurat, benda yang tersirat, benda yang alaniyah dan juga benda yang sirri. Jadi pada hari ini Prof selaku siri terakhir daripada 3 episod kita, mungkin Prof boleh kongsikan, iaitu berkaitan apakah makna yang guru yang tersirat itu dalam konteks hubungan antara murid dan juga guru. Murid dan juga guru. Falyatafaddal mashkura. Yang berbahagia Prof. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Terima kasih banyak PU Maulana Dr. Taha. Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi, dan ini bukan mudah ya untuk mendapat PU Dr. Taha ini selama 3 bulan berturut-turut, kerana sebagai seorang pencetus ummah tentulah beliau sibuk, tapi alhamdulillah beliau diizinkan oleh Allah SWT meluangkan masa untuk bersama dengan kita. Kita bersyukur sekali dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Taha. Memang benar sebagaimana dikatakan oleh Dr. Taha tadi, bahawa dalam 2 bulan yang lepas kita bercakap berkenaan dengan guru, tetapi apa yang kita cakapkan itu hanyalah merupakan di peringkat yang tersurat sahaja, bukan yang tersirat ataupun yang dapat dilihat, tetapi tidak yang tadi Dr. Taha kata yang siri, yang rahsia, yang sulit. Kalau kita tengok kepada yang tersurat, maka maksudnya ialah bahawa apa yang telah kita bincangkan itu dia bersifat nyata, dia bersifat fizikal, dia bersifat empirikal, dan kadang-kadang dia bersifat akliyah yang boleh kita hujahkan dengan reasoning dan juga dengan logik akal. Ini agak kalau kita tengok contoh yang telah kita bincangkan pada 2 bulan yang lepas. Misalnya kita membincangkan berkenaan dengan guru yang sebenar itu dan juga murid yang sebenar itu, kenalah sentiasa memaklumkan antara satu sama lain, dan murid merujuk kepada guru tentang segala aspek kehidupan mereka.
Dan juga mereka kena beramal dengan kaedah-kaedah untuk memuliakan guru, sehingga akhirnya insya-Allah akan ada puatan hati terhadap gurunya. Itu semua benda yang tersirat. Tetapi pada hari ini insya-Allah kita akan cuba menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Dr. Taha tadi. Nampak Dr. Taha tak puas hati sebab kita hanya bercakap benda-benda yang logik saja, benda yang kita alami, tetapi tidak bercakap benda yang tersirat, benda yang gaib, benda yang rohani, benda yang teoritis, barangkali juga benda yang bersifat nakliyah, dan juga benda-benda yang di luar kebiasaan yang orang bincangkan berkenaan dengan guru ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cuba untuk bercakap tentang perkara itu, apa makna guru secara tersirat. Apa makna guru secara tersirat. Dan untuk ini kita barangkali boleh tumpukan kepada satu kitab karangan Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang sufi besar dan beliau mengamalkan tarikat Sazaliyah, dan beliau juga adalah merupakan penulis kitab yang masyhur, kitab tasawuf yang masyhur, kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi sebenarnya kitab Al-Hikam ini kitab yang tinggi, memerlukan guru untuk mengajarnya, tetapi pada hari ini kita ambil gistnya saja dan kita berbincang secara mudah daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini berkenaan dengan guru dari perspektif yang tersirat, bukan yang tersurat. Okey, yang pertama, Imam Athaillah ini mengatakan bahawa seseorang guru itu bukanlah yang kita mendengar ceramah-ceramahnya sahaja ataupun mendengar apa yang disebut secara lisannya sahaja. Tapi kata Imam Athaillah ini, orang yang boleh disebut sebagai guru yang sebenarnya adalah orang yang kita boleh mengambil banyak hikmah dari mereka. Banyak hikmah dari mereka. Jadi artinya dia ada dua benda itu ya. Satu yang lisan. Kalau kita tengok secara surat ini, bila ada orang yang bagi ceramah, bagi kuliah, bagi syarahan secara lisan, maka kita boleh anggap mereka sebagai guru yang mengajar kita. Tetapi itu belum lagi peringkat yang tersirat. Yang tersiratnya ialah guru yang tersirat itu maksudnya ialah sesiapa yang mengajar kita bercakap, tetapi kita boleh mengambil banyak hikmah daripada apa yang diajarnya kepada kita itu. Apa maksud hikmah yang di sini ya? Maksud hikmah di sini ialah kebijaksanaan. Maknanya kalau kita seorang murid, maka kita kena mencari di mana kebijaksanaan guru kita itu. Dan kalau kita seorang guru, maka kita kena berusaha untuk menjadi bijaksana. Kalau kita belum bijaksana, tetapi kalau Allah memang dah jadikan semula jadi kepada kita untuk menjadi bijaksana, alhamdulillah. Begitu juga hikmah di sini bermaksud pengetahuan tentang hakikat sesuatu, ya, bukan maksud secara literal, tetapi yang hakikat yang benar. Ya, tentang sesuatu itu pengetahuan itu. Dan kalau kita seorang guru, kalau kita belum mempunyai pengetahuan tentang hakikat sesuatu itu, maka kena berusaha untuk mendapatkannya. Manakala murid pula kenalah mencari, ya, dengan meneliti gurunya itu di mana ada pengetahuan tentang hakikat sesuatu itu supaya dapat boleh mereka manfaatkan. Selain daripada itu, guru secara tersirat juga itu berarti orang yang ada kebolehan untuk berbicara dengan tepat. Dia bukan pakai tembak saja, tetapi bila dia bercakap, ada ketepatannya. Dia menjawab dengan tepat, dengan precise, dan kita mendapat ilmu daripadanya itu. Dan yang penting lagi, hikmah di sini bermaksud seseorang yang mengetahui rahsia atau tujuan sebenar di sebalik sesuatu peristiwa atau tindakan. Artinya apa? Kalau ada sesuatu benda, satu peristiwa, maka dia faham, dia tahu apa rahsia di sebalik itu, apa tujuan yang sebenarnya, dan begitu juga apabila dia ambil tindakan, beliau tahu apa sebenarnya rahsia dan tujuan daripada tindakan tersebut. Kalau kita tengok maksud di sini, barangkali boleh kita hubungkan dengan maqasid syariah kan.
Maqasid syariah ini misalnya adalah merupakan satu kaedah bagaimana kita boleh melihat objektif syariah itu daripada perspektif yang tersirat, bukan yang tersurat sahaja. Misalnya contoh dikatakan bahawa disabdakan oleh Rasulullah SAW, antara perbezaan masuk waktu maghrib ataupun subuh itu ialah apabila kita nampak benang ya. Jadi benang itu hanyalah merupakan satu simbol, tapi rahsia di sebalik itu ialah perbezaan antara naik matahari dengan turun matahari. Matahari itu menjadi cahaya untuk menyuluh keadaan benang itu, sama ada kita nampak ataupun tidak. Jadi guru itu dia melihat benda yang hakikat di sebalik benda yang literal, di sebalik benda yang hanya wujud yang nyata itu. Jadi kalau kita berguru dengan sesiapa, kita kena observe lah paling tidak kebijaksanaan guru kita itu, paling tidak pengetahuan guru tersebut tentang sesuatu hakikat, kemampuan dia bertindak, kemampuan dia berbicara dengan tepat. Kalau guru yang merapu saja, bila kita tanya soalan dia jawab merapu, sipi-sipi saja, tembak situ tembak sini. Jadi secara tersiratnya dia tak boleh kita anggap sebagai guru lagi. Secara tersirat tersurat dah boleh. Ya, begitu juga guru kita ini mengetahui rahsia dan tujuan sebenar sesuatu perkara, sesuatu peristiwa dan juga sesuatu tindakan. Tapi hikmah ini sebenarnya merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang membolehkan seseorang itu membuat keputusan yang baik dan menjauhi daripada keburukan. Jadi kalau kita belum mempunyai ciri-ciri yang sedemikian rupa, sedangkan kita adalah merupakan seorang pensyarah, maka kena berusaha untuk mendapat perkara-perkara yang sedemikian rupa. Dan kalau kita seorang murid dan berguru maknanya kalau kita katalah kita menjadi warga Islam, pelajar Islam, maka kena lihat pada setiap pensyarah kita itu di mana hikmahnya, di mana kebijaksanaannya, di mana pengetahuan tentang hakikat sesuatu, di mana kemampuan dia bertindak, di mana kebolehan dia berbicara dengan tepat, di mana mengetahui rahsia tujuan sebenar dan sebagainya itu. Maka kalau ada itu diambil, dipelajari supaya kita sebagai pelajar benar-benar belajar dengan seorang guru yang berhikmah ataupun yang tersuratnya ada maknanya sebagai guru yang sebenar-benarnya. Itu kata Imam Athaullah yang pertama. Yang kedua, kata Imam Athaullah, guru itu bukanlah orang yang dia bagi penjelasan-penjelasan dan supaya dia dapat membimbing kita. Katanya tidak, itu tidak cukup lagi. Sebab secara tersiratnya, guru itu disebut guru apabila bagi kita ada isyarat-isyarat yang berjalan dalam diri kita. Artinya guru kita ini bukan hanya mengajar secara nyata begitu, bercakap secara direct dan sebagainya, tetapi ada isyarat-isyarat dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam tindakannya, dalam pergaulannya, ya, sehingga semua isyarat-isyarat itu berjalan dalam diri kita. Berjalan dalam diri kita. Misal contoh, ada isyarat, tapi kita di sini di sini kita sebut mulakan segala program secara tepat. Jangan buang masa 3/3 terus buat start semua kan. Itu kita direct kan. Tetapi kalau isyarat-isyarat itu ada juga cara kita memberikan isyarat secara indirect. Dan hingga kan kita semua warga Islam ini mendapat isyarat itu dan diletakkan dalam diri kita. Letak dalam kita menjadi amalan kita. Kita bagi contoh ya, dalam pengalaman tokoh-tokoh Islam yang dulu-dulu, ya, kita nampak bahawa banyak isyarat guru-guru yang bagi kepada murid-muridnya. Dia tak sebutlah perkara itu, tetapi secara ini ada isyarat-isyaratnya. Misalnya kata dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa diperintahkan berguru dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tak mau ajar Nabi Musa. Didesak-desak barulah Nabi Khidir mengajarnya. Tapi dalam belajar itu, banyak peristiwa yang Nabi Khidir lakukan, Nabi Musa tak setuju.
kerana mengikut syariah Nabi Musa, perkara itu adalah bertentangan, bunuh kanak-kanak, membocorkan perahu, kemudian mendirikan benteng ataupun wall, tembok yang telah runtuh. Jadi pada logik akal itu tidak betul. Dan oleh demikian Nabi Musa setiap menjalani peristiwa itu, baginda bertanya kepada Nabi Allah Khidir. Hingga akhirnya Nabi Allah Khidir kata putus, tak boleh dah belajar dah, sebab syarat-syaratnya telah dilanggar oleh Nabi Musa. Apa syaratnya? Jangan bertanya dan sabar dengan baik. Jadi isyaratnya apa? Isyaratnya ialah kena belajar, kena sabar dalam kita belajar. Dan kalau nak bertanya guru kita pun kena bertanya pada waktu yang sesuai. Pada waktu yang sesuai. Tak boleh ketika guru kita sedang bercakap, kita terus potong dan bertanya. Kena ikut adabnya itu. Jadi begitulah bagaimana Nabi Khidir mendidik Nabi Musa. Boleh bertanya, tetapi ketika peristiwa itu dilakukan, sabar Sat, jangan tanya lagi, nanti akan explainkan kemudian. Dan nyata di hujung pengajian itu baru Nabi Khidir explain kenapa baginda melakukan perkara-perkara yang telah dilakukan itu. Sama juga kalau kita lihat Imam Malik dengan Imam Syafi'i, kan? Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kan kita dengar cerita bagaimana dalam pengajian pertama Imam Syafi'i dan Imam Malik, di hujung pengajian Imam Malik tegur Imam Syafi'i kerana dia tersinggung, kerana Imam Syafi'i pada pandangan Imam Malik bermain-main dengan lidi ataupun jarinya, bermain-main dengan alionya, bermain-main dengan tapak tangannya. Jadi apabila Imam Syafi'i mengatakan tidak, itu adalah merupakan gantian kepada pen, jari ataupun lidinya itu, alio gantian kepada dawat, dan juga tapak tangan gantian kepada kertas, dan dibuktikan dengan hafalan Imam Syafi'i bahawa Imam Malik percaya dan yakin. Tapi apa isyarat yang mahu disampaikan oleh Imam Malik? Isyaratnya ialah kita bila belajar kena menghormati majlis ilmu. Kita kena khusyuk dengan pembelajaran kita. Kita kena fokuskan pembelajaran kita itu dengan sebaiknya. Jangan didistract oleh perkara-perkara yang lain. Sama juga dengan Imam Ghazali apabila belajar dengan guru dia, dengan penjual daging, kan. Gurunya tak mau mengajar, dipaksa, didesak, akhirnya mengajar. Tapi tak ajar apa-apa pun kecuali disuruh cuci longkan pada hari yang pertama, hari yang kedua disuruh sapu sampah, hari yang ketiga dicucikan najis dan sebagainya itu. Sebenarnya itu semuanya adalah merupakan pengajian secara berisyarat. Guru tadi memberi isyarat bahawa bila nak belajar ini, pertamanya yang penting sekali ialah kena serahkan diri sungguh-sungguh kepada guru. Imam Ghazali melakukan perkara yang semikian rupa, kena taat kepada guru, itu pun dilakukan dengan taat kepada apa jua yang disuruh oleh guru tersebut, dan membuat mazmumah. Walaupun Imam Ghazali pada ketika itu merupakan Naib Chancellor kepada Nizamiah University, tetapi sanggup merendahkan diri untuk melakukan perkara-perkara yang diminta oleh gurunya tadi. Begitu juga dengan memperbanyakkan mahmudah, berbaik sangka dan sebagainya itu. Jadi begitulah isyarat-isyarat. Seperti juga dalam istiaf saya rasa ada juga pensyarah-pensyarah memberikan isyarat-isyarat kepada guru-guru, kepada murid-muridnya. Cuma sama ada murid-muridnya itu dapat isyarat itu ataupun tidak, tak tahulah ya, wallahu alam. Kadang ada yang dilakukan dengan sedemikian rupa. Misalnya contoh ada kadang-kadang pensyarah kita melakukan sesuatu perkara, satu majlis misalnya, dijemput saya tapi saya tak pergi. Itu ada isyaratnya. Apa isyaratnya? Kadang-kadang adalah isyarat perkara-perkara yang barangkali boleh diperbaiki. Saya ingat pengalaman saya dengan guru saya. Ada seorang kawan saya ni, murid beliau juga, melakukan kesalahan. Tapi kami pelik apabila guru ni datang, dia memuji-muji kawan tersebut, dia minta nak tidur dia kawan tersebut,
dia nak nak bawa hadiah kepada kawan tersebut, sedangkan kami oleh kerana kawan tersebut melakukan kesalahan, kita dah mula nak sabotaj, tak mau jumpa dia, ya, tak mau tegur dia, tak mau ni lah kan. Tetapi guru ni dia buat baik sungguh-sungguh kepada kawan kita ini. Sehingga kami mendapat isyarat bahawa apabila kawan-kawan melakukan kesalahan, yang pertama yang penting sekali ialah guru tersebut tadi nak tahu sebenarnya apa keadaan sebenarnya. Sebab apa yang dilaporkan kepada beliau itu mungkin tepat, mungkin tak tepat. Jadi dia nak pergi tidur rumah orang tu, ya, dia bawa hadiah rumah orang tu, dia nak tengok sendiri apakah benar kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Sehingga akhirnya bila dah confirm itu, barulah jelas bahawa kawan ini melakukan kesalahan. Jadi kita mendapat isyarat, oh begitu rupanya dalam mendidik para murid kita itu. Jadi dalam kalangan Istiaf pun, kita kalau kita ada guru kita lah ya, nampak baik sangat dengan kita ni kan. Kita pun tak tahu kenapa lebih pada orang lain dia baik. Kena faham, kena mengambil isyarat itu. Kena panggil, mengambil isyarat itu. Dan kadang-kadang kalau guru saya tadi, kadang-kadang dia ajak, dalam ramai-ramai orang dia ajak kita bermusafir ke luar negara. Kami masing-masing dah gelisahlah. Sebab kalau dipilih untuk bermusafir dengan beliau, sebenarnya itu bukan satu privilege, tetapi juga adalah merupakan satu proses untuk mendidik kita, dan kita masing-masing nanti akan cek diri kita, apa salah aku ya, apa salah aku, dan setiap kuliahnya, setiap kata-katanya kita teliti sungguh-sungguh, sehingga akhirnya kita berjumpa, oh rupanya ini kesalahan aku. Sebab guru tersebut dia tak cakap secara direct, dia memberi isyarat-isyarat, memberi ilmu, dan dengan ilmu itu barulah kita nilai diri kita sendiri untuk kita faham apa sebenarnya kesalahan kita, apa sebenarnya yang boleh kita perbaiki dalam diri kita itu. Ya, itu guru secara tersirat itu yang sebenarnya guru itu akan memberi isyarat, kecuali ada ketika-ketika dia cakap direct saja kan, ada juga. Tetapi kebanyakan guru-guru ini dia tak tegur secara direct, untuk menjaga hati, menjaga aib, macam-macam lagi lah ya. So dia memberi. Saya ada satu peristiwa yang sangat penting saya ceritakan di sini. Dia gini ya, guru saya tadi tiba-tiba ada asistennya, ada timbalannya keluar daripada jemaah dan attack dia balik. Jadi kami pun tak tahu kenapa. Kami tertunggu-tunggulah ya, kenapa orang penting dalam jemaah ini keluar daripada ini dan attack. Jadi kita mengharapkan ada jawapan daripada guru ini. Ada jawapan daripada guru, dan kita mengharapkan jawapannya tentulah bersifat defensif, ya, bersifat mencerta orang yang keluar tadi dan sebagainya itu. Tapi tertunggu-tunggu kami, dan pada ketika itu kalau dia perintah apa pun kami bersedia untuk lakukan kepada orang tersebut. Ya, itu buruk sangka kita. Tapi apabila akhirnya dia datang memberi tarbiyah, oh luar biasa, terkejut. Sebab dia tidak merespons kepada orang yang keluar jemaah itu. Tetapi dia memberi satu ilmu tentang ujian dalam perjuangan. Dia menceritakan bentuk-bentuk ujian dalam perjuangan, dan juga bagaimana kita menghadapi perjuangan tersebut. Jadi sehingga akhirnya kita dapat membuat kesimpulan, sebenarnya keluar masuk seseorang dalam jemaah ini itu adalah merupakan sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan demikian kita telah diberi ilmu bagaimana berdepan dengan ujian tersebut. Jadi itu isyaratnya, itu isyarat. Jadi dia bukanlah kata ada orang keluar, ada orang caci dia caci balik, dia defensif balik, dia defend balik, tak. Dia memberi ilmu kepada kita semua untuk kita gunakan ilmu berdepan dengan keadaan sedemikian rupa. Saya ada tengok video lah ada ustaz yang tertentu, yang boleh dikatakan selebriti juga, macam Dr. Taha juga selebritinya itu. Jadi tiba-tiba ada orang kata kat dia lah, orang kata kat dia benda yang tak elok, dia punya defense, subhanallah,
Dan dia kata balik ke orang tu macam-macam. Saya fikir, oh, orang ni tak boleh jadi guru ni, ya. Sebab respon dia kepada itu, dia tidak memberi ilmu. Sedangkan dia adalah merupakan seorang guru yang popular, ustaz yang popular, selebriti, ramai peminatnya. Sehingga kan ada saya pergi ke Kedah, ada seorang makcik dalam rumah dia ada gambar ustaz tu. Saya kata, kenapa gambar ni ada sini? Oh, saya sangat minat kepada ustaz ni. Saya sangat minat kepada ustaz ni. Tapi kalau begitu ramai orang minat, bila dia diuji dengan kata-kata caci maki orang, tapi dia respon dengan respon dengan perkataan-perkataan yang tak elok balik, jadi sebenarnya dia tidak mendidik peminat-peminatnya. Jadi guru yang sebenarnya, dia mendidik peminat-peminatnya itu dengan memberi isyarat-isyarat. Memberi isyarat-isyarat, dan dengan itu nanti insya-Allah maka peminat-peminatnya, murid-muridnya akan belajar sesuatu dan menjadikan ilmu itu untuk berdepan dengan ujian ataupun berdepan dengan masalah yang timbul tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Athaillah, bukanlah seorang guru itu yang mengajak kita ke suatu pintu. Pintu di sini, ya. Tapi yang disebut guru itu adalah orang yang dapat menyikapkan hijab ataupun penutup antara diri kita dengan diri guru kita tersebut. Jadi apabila kita nak belajar dengan seseorang guru ataupun kita sebagai guru nak mengajar seseorang murid, perkara yang penting ialah mengangkat hijab antara murid dengan guru dan guru dengan murid. Kalaulah sekiranya masih terhijab, maka ilmu tidak akan dapat disampaikan dengan sebaiknya. Kalau pun disampaikan, dia tidak akan terlekat di hati murid kita. Sama juga kalau kita murid, kita belajar dengan guru yang sedemikian rupa, yang tak mampu menyikat hijab antara kita dengan dia, maka kita akan mendapat ilmu tetapi tak rasa seronok dengan ilmu yang kita dapat daripada dia itu. Ya. Dan hijab yang paling penting sekali ialah mazmumah, sifat-sifat terkeji. Jadi oleh demikian, guru yang dikatakan dapat menyikat hijab itu ialah dapat mengajar kita mengenal mazmumah kita, mengajar kita menghapus mazmumah itu. Sebab dengan terhapusnya mazmumah itu, maka insya-Allah hijab terangkat, dan maka kita akan ada pautan hati antara kita dengan guru kita tersebut insya-Allah. Dan mazmumah yang kita buang itu kenalah digantikan dengan sebanyak mungkin sifat-sifat terpuji ataupun mahmudah insya-Allah. Sebab mahmudah itu adalah merupakan elemen ataupun mekanisme yang menghubungkan hati guru dengan murid insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Athaillah, bukan gurumu kalau orang yang ucapan upacaranya itu membimbingmu. Itu pun to the extent. Walaupun seorang guru itu dia boleh berucap, bila dia berucap, dia membimbing kita. Bagi Imam Athaillah, kalau kita tengok secara tersirat, itu masih boleh dipanggil sebagai guru. Sebab makna guru yang tersirat itu ialah orang yang membuatkan jiwamu bangkit, kata Athaillah. Bila kita bergaul dengan mereka, dengan guru-guru kita itu, ucapan-ucapannya itu membangkitkan jiwa kita. Kalau dengan guru kita, ataupun kita seorang guru, bila berdepan dengan murid, kita bercakap dengan murid, murid jadi down. Murid jadi pasif, murid menjadi pesimistik. Itu bukan guru, makna guru yang tersirat. Guru yang sebaiknya, ya, kalau mengikut makna yang tersirat itu, ialah guru apabila dia berucap dengan murid-muridnya, murid-muridnya menjadi optimis, murid-muridnya menjadi mahu ingin berjuang, mahu beramal, ya, membangkitkan jiwa murid-muridnya itu. Jadi bagaimana cara kalau kita mengajarlah, masuk dalam kelas kita mengajar saja, murid-murid kita letih saja, mengantuk saja, ya, tak membangkitkan jiwanya, dan tak rasa bila keluar daripada kelas kita rasa nak berjuang, keluar daripada kelas kita itu rasa nak beramal, keluar daripada kelas kita itu ya rasa mahu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kata Imam Ibn Athaillah ini, dia kata itu kita belum lagi benar-benar menjadi
guru yang sebenar mengikut maksud yang tersirat. Malah Imam Atullah ini berpesan, dia kata jangan bersahabat dengan orang yang keadaannya tak bangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Jadi dia berpesan, dia kata jangan berkawan dengan orang yang kalau kita bergaul dengan dia, kita tak bangkitkan semangat, tak dapat membaikkan semangat kita. Dan apabila dia berucap atau bila bercakap dengan kita, dia tidak menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada juga ya, kita berpengalaman berjumpa dengan orang, setiap kali berjumpa dia cerita masalah saja. Masalah saja dia cerita. Masalah itu, masalah ni. Kita pun heran ya, tidak ada benda yang positif, tapi banyak benda yang negatif dan benda yang pesimis dalam dirinya itu. Kalau mengikut Imam Atullah, dia kata jangan berkawan dengan orang macam ni. Tapi kalau kita ada murid yang macam ni, janganlah kita tinggalkan dia, kesian je ya. Kita kena didik lah. Kena didik, kena terus bergaul dengan mereka ini insya-Allah dan membangkitkan semangat mereka, dan juga ucapan-ucapan kita itu mestilah menunjukkan mereka itu kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi guru yang sejati, kata Imam Atullah ini, bukan dia alim, bukan ada pengetahuan saja, tetapi keberadaannya sendiri itu menjadi sebab meningkatkan iman dan semangat rohani murid. Jadi bila dia berjumpa, murid-murid berjumpa dengan kita sebagai pensyarah, sebagai guru, ya, bila kita berada di situ, menjadi meningkatlah iman murid-murid kita itu dan meningkatlah semangat rohani murid-murid kita itu. Pasti sekali benda itu boleh dilakukan dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan teladan kita, dengan tindakan kita, macam-macam lagi lah perkara-perkara, termasuklah dengan memberikan isyarat-isyarat sebagaimana yang kita cakap sebelum pada ini. Jadi itu ya. Yang kelima, kata Imam Atullah, orang yang disebut guru itu ialah orang yang dapat membantu murid-muridnya keluar daripada penjara hawa nafsu. Keluar daripada penjara hawa nafsu dan mengajak murid-muridnya masuk ke dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya walaupun kita misalnya mengajar berkenaan dengan benda-benda yang kadang-kadang tak ada kena dengan hawa nafsu, tak kena ada iman dan taqwa, misalnya katalah kita mengajar kaedah pendidikan masyarakat Islam, kata kan, macam mana kita nak hubungkan dengan hawa nafsu, dengan naungan Allah dan sebagainya, itu kita kena selitkan sehingga walaupun dia belajar benda yang boleh dikatakan benda yang teknikal, tetapi kalau sekiranya kita sebagai guru boleh membuatkan murid-murid kita keluar daripada penjara hawa nafsu, ya, dan juga boleh mengajak mereka itu ke dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu baru boleh disebut sebagai seorang guru dengan makna yang tersirat. Yang keenam, orang yang disebut sebagai guru itu, kata Imam Atullah, itu ialah orang yang sentiasa membuat cermin hatimu jernih. Guru itu sentiasa membuat cermin hati kita jernih, sehingga cahaya Tuhanmu dapat bersinar terang dalam hatimu. Jadi kena ingat ya, kita sebagai seorang pensyarah, dalam kita mengajar itu, setakat mana kita boleh menjadikan hati murid-murid kita itu sebagai cermin, ya, sehingga cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersinar dalam hati mereka itu. Itu ada mekanisme, ada kaedah dan sebagainya itu. Sebab bagi Imam Atullah, katanya bukan guru itu bukan hanya pengajar, bukan hanya mengajar, tapi guru juga adalah merupakan pembimbing jiwa, bahkan bisa menjadi apa yang disebut sebagai doktor rohani, ya, menjadi pengobat kepada kesakitan rohani. Jadi itu 6 perkara yang dihuraikan oleh Imam Atullah berkenaan dengan makna yang tersirat selain daripada apa yang kita bincangkan 2 bulan yang lepas. Jadi ini yang ketiganya, dan insya-Allah yang terakhir. Maka begitulah, kalau kita mahu menjadi seorang guru yang sebenar-benar guru,
Jadi kalau dapat kita merujuk diri kita, menilai diri kita, mengikut maksud yang tersirat tadi, maka insya-Allah tentulah ia lebih efektif insya-Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah ini, guru yang sejati ataupun guru yang menurut makna yang tersirat itu mampu pertama menjadikan cahaya yang menunjukkan jalan kepada Allah. Jadi dia membawa cahaya untuk tunjuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mampu untuk menyambungkan murid dengan nur ilahi, mampu untuk menghubungkan murid dengan nur ilahi. Dan yang ketiga, mampu membuka tabir, membuka hijab. Bukan saja kita dengan murid, tetapi juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempatnya, kita kena jaga hati murid, ya, pandai menjaga hati murid dari kesesatan batinnya. Jadi kita nampak kalau sekiranya ada murid kita yang nak sesat batinnya atau berkerana yang nak mula sesat, maka kita seorang guru mengikut makna yang tersirat itu mampu untuk menyelamatkan murid-murid tersebut. Dan akhir sekali, guru itu secara tersirat itu ialah orang yang dapat membimbing, menuntun murid-muridnya itu dengan kasih sayang dan dengan hikmah. Jadi Dr. Taha dan kawan-kawan semua, cukuplah untuk setakat itu apa yang dimaksudkan dengan guru mengikut perspektif yang tersirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.